Dan mudah-mudahan tuan-tuan, saya mengharapkan insya-Allah kita semua kekal walaupun masa itu berjalan. Cuma insan ada masa satu tempat, daripada satu tempat kepada satu tempat ia bergerak. Cuma yang paling sukar untuk kita lakukan ialah istiqamah. Fastaqim kama umirt. Kamu hendaklah beristiqamah seperti mana yang kamu diperintahkan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga Allah kurnia kita semua satu perkara. Insan bila dia bergantung kepada Allah, dia melihat masa depan itu kesemuanya tidak ada apa-apa. Kita selalu minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta jauh lindung denganmu daripada ham, tuan-tuan, duka cita terhadap perkara yang nak mai. Hazan, duka cita terhadap perkara yang dah berlaku. Kita harap perkara yang nak mai ataupun dah berlaku, kesemuanya dalam urusan Allah Jalla wa'ala. Manusia sentiasa bertanya tentang rezekinya esok, lusa dan seumpamanya. Kita disuruh berusaha, ya, tetapi kita percaya segala-gala sumbernya daripada Allah Jalla wa'ala. Jika seluruh manusia mengepung kita, tapi kita dilepaskan oleh Allah, kita akan terlepas. Jika seluruh manusia membela kita, kita tidak dibela oleh Allah, kita akan jatuh. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan dan memberikan rahmat kepada kita semua.